وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kita sama-sama kita memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan untuk kita sama-sama malam ini kita berbincang tajuk daripada pengurusan Islam, iaitu malam kita fokus kepada bab 3 dan bab 4, iaitu syura dan perancangan serta masa dan disiplin. Jadi kita cuba cover lah dalam masa sekitar 2 jam ni, insyaAllah, mudah-mudahan. Jadi insyaAllah kita akan lihat kepada bab yang ketiga dahulu, iaitu syura dan perancangan. Cuma ketika mana saya bahaskan ni, saya akan pecahkan dulu syura dan perancangan, kemudian di hujung ni kita akan buat rumusan. Okey, kita pergi kepada pendahuluan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Syura adalah prinsip penting dalam Islam yang menjadi tunjang kepada segala bentuk pengurusan, sama ada peringkat individu, organisasi, masyarakat dan negara. Ia bukan sekadar budaya bermusyawarat, tetapi suatu ibadah dan amanah kepimpinan yang berasaskan wahyu. Para pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, syura ataupun dalam bahasa Melayu kita kata mesyuarat lah, ataupun dalam bahasa mudah kita kata perbincangan untuk mengambil pandangan. Satu kumpulan orang, paling-paling kurang 2 orang ataupun 3 orang ataupun beberapa orang, yang mana kita duduk dalam satu kumpulan untuk mengambil satu pandangan. Kenapa? Kerana ada satu perkara yang nak dicapai. Ini syura ataupun mesyuarat, ya. Kalau kita lihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, Nabi sangat menekankan syura. Boleh dikatakan banyak keadaan dan banyak situasi Nabi akan bermesyuarat dengan para sahabat. Sama ada kadang-kadang keadaan tersebut adalah merupakan keadaan yang sangat genting, ataupun keadaan yang tidak terlalu besar. Kadang-kadang Nabi juga akan bermesyuarat dengan para sahabat. Nabi akan ambil pandangan mereka, dan setelah itulah baru diputuskan keputusan. Jadi dia antara suatu perkara yang sangat penting lah dalam mana-mana pengurusan, sama ada pengurusan peringkat organisasi ataupun pengurusan di peringkat satu komuniti, ataupun pengurusan di peringkat kerajaan ataupun international. Sebenarnya konsep syura ini adalah merupakan satu perkara yang sangat penting. Dia bukan sahaja dapat menyelesaikan banyak masalah, tetapi juga akan mendapat idea-idea, pandangan-pandangan yang lebih sihat. Malahan di situ ada satu sudut, apabila mesyuarat diadakan, ketua yang mengambil pandangan daripada orang-orang di bawahan dia, akan merasa sangat dihargai. Kenapa? Kerana pandangan dia diambil, atau pandangan dia diminta, ataupun suatu idea daripada diri dia akan diminta oleh ketua dia, oleh bos dia. Maka dia sangat rasa dihargai. Sekalipun boleh jadi pandangan dia tidak diambil,
Tapi setidak-tidaknya dia diminta untuk memberikan pandangan, dia dapat beri pandangan apa yang dia rasa perlu dan patut, dan kalau diterima itu satu bonus, kalau tidak diterima pun tidak mengapa, setidak-tidaknya pandangan dia diambil. Jadi kalau bukan kita kata syura ini satu perkara yang merupakan tunjang dalam komuniti yang besar, tapi sebenarnya dalam kelompok yang kecil seperti mana hubungan kekeluargaan dalam rumah tangga kita, suami isteri ataupun ibu ayah dan anak-anak, kalau boleh sebenarnya konsep syura ini diamalkan di dalam apa sahaja perkara besar yang kita nak putuskan, dan supaya ianya bukan sahaja lebih adil, malahan masing-masing akan rasa puas hati. Kenapa? Kerana telah dimesyuaratkan dan telah diputuskan bersama dalam syura ataupun musyawarah kita nak. Kita tengok konsep syura dalam Islam. Menurut Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki ni dia ada dua orang yang ada nama seumpama dia ni, ada dua orang. Satu dia Ibnu Al-Arabi, seorang lagi Ibnu Arabi tanpa Al-Arabi. Kita jangan tertukar lah. Kalau Ibnu Al-Arabi Al-Maliki ni salah seorang ulama yang kita kata faqih, satu orang ulama yang bermadzhab Maliki, yang menjadi rujukan dalam banyak perkara. Manakala satu lagi tokoh iaitu Ibnu Arabi tanpa al, dia adalah merupakan tokoh kontroversi, dan di antara pandangan dia yang sangat memberikan kesan buruk sehingga menimbulkan satu kontroversi yang besar, itu pandangan dia berkenaan dengan wahdatul wujud, iaitu fahaman dia dalam masalah wahdatul wujud, iaitu dia mengatakan bahawa Allah Ta'ala bersatu dengan makhluk pada kewujudan. Itu di antara pandangan yang diberikan oleh Ibnu Arabi. So dia tokoh kontroversi. Ini tidak, ini Ibnu Al-Arabi. Dia ada al yang ada masalah tu Ibnu Arabi. Okey, apa kata Ibnu Al-Arabi Al-Maliki berkenaan dengan maksud syura? Dia kata suatu perkumpulan ataupun mesyuarat terhadap satu perkara untuk meminta pandangan setiap ahli mesyuarat tersebut dan mengeluarkan atau menghasilkan sesuatu daripadanya. Jadi menurut pandangan Ibnu Al-Arabi, pertama, mesyuarat ini mesti kumpulan. Mesti kumpulan lah. Jadi tak mungkin individu. Dia nak mesyuarat dengan siapa? Jadi kalau kita soal yang melibatkan perkara-perkara yang kita kata yang bersifat peribadi, yang bersifat diri kita sendiri, sebenarnya dia tidak ada keperluan untuk syura. Tetapi diajarkan di dalam Islam, apabila kita ada satu perkara yang kita nak pilih dalam kehidupan kita, mungkin kita boleh mengambil pendekatan dengan cara istikharah. Istikharah tu apabila dia melibatkan urusan hanya peribadi sajalah, diri dia semata-mata, tak ada melibatkan orang lain, tak ada melibatkan kepentingan orang lain, tak ada melibatkan kepentingan komuniti lain atau sebagainya. Kalau diri dia semata-mata, memadai dengan istikharah. Tetapi kalau dia nak ambil pandangan orang-orang pun boleh, tak ada masalah. Tetapi untuk perkara yang melibatkan kepentingan orang lain, dia tidak boleh istikharah. Dia mesti mesyuarat, atau dia mesti mengambil konsep syura di dalam memutuskan. Istikharah tu tak mungkin. Perkara yang melibatkan urusan masyarakat, perkara yang melibatkan adanya pihak lain yang terlibat, ataupun perkara yang melibatkan
perlu diputuskan dalam dengan mengambil pandangan orang ramai, maka dalam konteks tersebut tidak boleh dilakukan jalan penyelesaian melalui istikharah, mesti melalui konsep syura. Jadi kalau ikut pandangan Ibnu Al-Arabi, jadi satu kumpulan lah, jadi satu kumpulan paling kurang 2 orang ataupun 3 orang dan ke atas, yang mana dalam perkumpulan tersebut masing-masing diminta idea dan memberikan idea yang paling bernas untuk menghasilkan sesuatu daripada mesyuarat tersebut. Manakala menurut Syekh Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, ni ulama contemporary lah, yang tadi tu ulama mutaqaddimin ataupun ulama-ulama zaman dahulu. Ini Syekh Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris ni ulama contemporary, yang beliau merupakan salah seorang daripada ulama daripada Jordan. Apa kata beliau? Dia kata proses bertukar pendapat yang pelbagai dan sudut pandang berbeza terhadap sesuatu isu yang mana ia diselidiki dan dikaji oleh para sarjana sehingga sampai kepada suatu keputusan tepat. Sekejap, ada orang masuk dah. Okay. Sehingga sampai kepada suatu keputusan tepat untuk beramal dengannya sehingga dapat merealisasikan natijah yang terbaik. Jadi tujuan mesyuarat adalah untuk, ataupun tujuan syura adalah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan nak mendapatkan hasil yang terbaik mesti dengar, mesti mengambil pandangan-pandangan orang yang memiliki pemikiran yang baik. Jadi sesuatu perkara yang nak bincang dikaji, diselidiki secara mendalam, kemudian dipanggil untuk dimesyuaratkan dan ketika itu dibentangkan. Contoh kalau kita tengok di kalangan AJK fatwa, biasanya begitu. Contohnya mufti akan beri suatu soalan. Soalan ni mungkin timbul daripada masyarakat ataupun isu-isu yang timbul dalam masyarakat, dan mufti akan bentangkan dalam mesyuarat. Okey, kita ada isu begini-begini. Contoh isu satu orang bayi yang lahir tidak cukup bulan. So apakah fatwa yang nak dikeluarkan? Ataupun isu satu orang suami yang autism dan dia keluarkan lafaz talak, so bagaimana di segi sudut fatwa, adakah berlaku talak ataupun tidak dan sebagainya. So apabila dibentangkan dalam mesyuarat, maka AJK fatwa yang terdapat pelbagai latar belakang, mungkin kalau isu yang ditimbulkan soal perubatan, maka dalam mesyuarat itu juga pasti akan ada AJK daripada orang yang ada pakar perubatan. Mesti ada orang yang ada pakar dalam bidang fiqh, ada orang yang ada pakar dalam bidang akidah, ada orang yang pakar dalam bidang sekian-sekian atas perkara yang nak dibincangkan. Kemudian setelah itu mereka akan diberi masa untuk buat kajian, bacaan, melihat nas daripada Quran, daripada sunnah, daripada ijma', daripada qiyas. Kemudian mereka akan melihat pandangan-pandangan madhab. Mereka akan lihat pula usul fikihnya, bagaimana qawaidnya, bagaimana sudut maqasid syariahnya. Kemudian setelah dihimpunkan semua perkara itu, maka mereka akan datang membawa satu pandangan. Maka dibentangkan dalam mesyuarat, masing-masing akan bagi pandangan. Maka daripada itulah
akan diputuskan keputusan yang paling menepati Quran Sunnah dan mencapai kepada matlamat mesyuarat itu. Jadi tujuan agama adalah untuk menyelesaikan masalah. Maka mana-mana pandangan yang paling dekat dengan Quran dan Sunnah dan mana-mana pandangan yang menyelesaikan masalah, maka itu yang diputuskan dalam mesyuarat gitu. So ini kaedah syura lah, kaedah syura. Sepatutnya begitu. Jadi kalau kita tengok di kalangan AJK Fatwa, sebenarnya tidak senanglah kerja mereka tu. Walaupun tengok mereka di sana tu macam relax, membaca, menulis dan sebagainya, sebenarnya tidak senang. Kerana mereka nak mengeluarkan satu hukum yang melibatkan halal dan haram, hukum berdosa ataupun tidak berdosa, hukum bersoal pahala ataupun dosa, hukum sama ada diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu keputusan yang sangat berat yang diputuskan. Maka sebab itu kajian yang sangat terperinci dan mendalam perlu dibuat sebelum dimesyuaratkan dan sebelum diputuskan dalam meja mesyuarat. So ini di antara kita boleh kata maksud yang dimasukkan oleh Syekh Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris. Okey, seterusnya kita tengok kata Al-Imam Al-Mawardi. Beliau mencerita tentang konsep syura dalam Islam. Kata beliau, Al-Imam Al-Mawardi adalah merupakan salah seorang tokoh ulama mutaqaddimin, tapi dia tidaklah terlalu jauh, sekitar saya ingat kurun ke 10 atau kurun ke 9 macam tu kalau saya tak silap. Dan beliau adalah merupakan ulama bermazhab Syafi'i, antara seorang ulama yang faqih, dan banyak tulisan-tulisan beliau yang menjadi rujukan dalam perkara siasah, iaitu perkara politik, ataupun berkaitan dengan pemerintahan dan juga ulil amri, banyak ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi. Jadi kalau kita baca buku-buku yang melibatkan siasah syariah ataupun politik Islam, biasanya kebanyakan ulama mengambil pandangan daripada Al-Imam Al-Mawardi. Okey, tengok apa kata dia. Dia kata konsep syura ialah mengambil pandangan daripada ahlinya. Jadi mesyuarat ni sebarangan ambil pandangan pun mungkin tidak sesuai. Kena tengok apa perkara yang nak dibincangkan. Jadi tidak semua orang boleh duduk dalam mesyuarat tersebut, kerana tidak semua orang yang ahli ataupun bidang dalam perkara tersebut. Kadang-kadang apabila dia bukan ahli, duduk dalam mesyuarat tersebut, beri pandangan yang tidak sesuai dengan perkara yang nak dibincangkan. Maka sebab itu kalau kata Al-Imam Al-Mawardi, mesyuarat tadi dia ambil daripada orang yang ahli dalam perkara yang diperselisihkan, agar keputusan yang diambil mencapai kebenaran dan maslahah, yakni kepentingan. Jadi mesyuarat itu dilakukan dengan mengambil pandangan-pandangan orang yang ahli dalam bidang tersebut. Bukan sesiapa sahaja ambil pandangan. Kalau isu perkara tersebut, kalau isu tentang contoh dalam masalah fatwa, isu tentang kedoktoran, mesti ada wakil daripada doktor yang pakar. Tapi doktor yang pakar pun kena tengok bidang apa. Tidak semua doktor yang memiliki kepakaran yang sama. Jadi apa yang nak dibincangkan? Soal apa nama tu? Soal yang bayi yang lahir tak cukup bulan, soal autism, soal apa nama tu, penggunaan apa nama tu, inhaler ketika puasa, soal memasukkan air dalam titik mata, adakah boleh membatalkan puasa. Semua tu perlu kepada ahli lah, kerana tidak semua doktor yang memiliki kepakaran dalam perkara tersebut. Jadi kena buat selection siapa yang pakar dalam bidang tersebut,
maka dia lah yang akan dipanggil untuk diambil pandangan kita lah. Wallahu a'lam. Kalau tuan-tuan perempuan ada soalan boleh tanya ya. Kita lebih pada diskusi lah, berbincang ya. Jadi boleh disimpulkan di sini konsep syura ialah proses mengeluarkan keputusan secara kolektif, ini secara berkumpulan, dan neraca panduan dia adalah berpandukan kepada wahyu, sunnah, ijma', qiyas dan juga uruf. Ini kita boleh simpulkan daripada pandangan-pandangan tadi. Yang dimaksudkan konsep syura dalam Islam itu yang ada satu keputusan yang dibuat secara kolektif, dan neracanya tidak boleh lari, tak boleh tidak mesti neraca yang datang daripada wahyu ya. Walaupun kadang-kadang soal yang kita nak bincangkan tu soal duniawi, tapi di situ dia tetap dipayung di bawah wahyu kerana kita ni beragama tidak terpisah urusan duniawi dengan urusan wahyu. Dia sama saja. Kita nak buat apa saja urusan, tetap melihat adakah di situ sejajar atau dengan kehendak wahyu. Kalau tidak sejajar, maka kena ditinggalkan. Kalau sejajar, maka teruskan gitu. Maka sebab itu tidak boleh tidak keputusan tadi, neraca dia adalah berpandukan kepada wahyu, sunnah, ijma', qiyas dan juga uruf. Uruf ni maksudnya realiti masyarakat setempat bagaimana, ataupun kalau kita putuskan dalam syarikat kita, apakah uruf syarikat kita. Kalau kita putuskan di sekolah kita, apakah uruf di sekolah kita. Kalau putus dalam komuniti kita, apakah uruf komuniti kita. Maka itu perlu dilihat, perlu menjadi satu neraca di dalam kita nak memutuskan sesuatu keputusan. Okey, tengok ni antara dalil tentang adanya perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita bermesyuarat. Antaranya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 159, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wasyawirhum fil amri. Kata Allah, dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam segala urusan. Jadi berdasarkan kepada ayat ini ada satu perintah Allah lah kepada Nabi. Sebenarnya ayat ini ditujukan kepada Nabi pada asalnya, tapi walaupun asalnya dituju pada Nabi, tetapi kita berpegang satu kaedah, iaitu al-ibratu bi'umumil lafzi bi'umumul lafzi laisa bikhususis sabab. Ini kaedah kita pegang berkaitan dengan Quran. Kita beramal dengan Al-Quran dengan lafaz yang umum, bukan dengan sebab yang khusus. Bukan sebab yang khusus. Walaupun asalnya ayat ini diturunkan kepada Nabi, yang mana Allah memerintahkan Nabi untuk bermesyuarat dengan para sahabat dalam urusan-urusan yang melibatkan umat, urusan-urusan yang melibatkan kepentingan sahabat Nabi ketika itu. Allah suruh Nabi bermesyuarat. Tetapi secara umumnya ayat ini adalah ditujukan kepada kita semua sekali. Ini apabila kita nak memutuskan sesuatu urusan yang melibatkan maslahah umat, yang melibatkan kepentingan orang lain, maka putuskan di dalam musyawarah. Itu maksudnya. Tengok penjelasan Al-Imam At-Tabari dan juga Al-Imam Ibnu Kathir. Al-Imam At-Tabari adalah di antara tokoh mufassir, tokoh mufassir yang datang. Saya ingat Al-Imam At-Tabari ini kurun ketiga, kurun ketiga. Dia wafat sekitar 2 atau lebih begitulah. Tafsir yang terkenal beliau adalah tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari, satu tafsir yang sangat baik. Kalau orang nak belajar dari segi sudut melihat tafsiran para ulama yang pelbagai, maka bacalah tafsir At-Tabari. Tapi ialah banyak jilid lah. Tafsir At-Tabari tebal, banyak jilid, tak larat nak baca. Manakala Al-Imam Ibnu Kathir adalah salah seorang juga tokoh tafsir yang terkenal,
yang bermadhab Syafi'i, ana murid kepada Al-Imam Ibnu Taimiyah, antara tokoh Ibnu Katsir ni. Tafsir yang terkenal tafsir Al-Quran Al-Azim, ataupun dikenali dengan nama tafsir Ibnu Katsir, tapi sebenarnya nama tafsir dia tafsir Al-Quran Al-Azim. Satu antara kitab tafsir yang menjadi rujukan orang-orang Islam hari inilah. Boleh kata hampir satu dunia menjadikan kitab dia menjadi rujukan. Yang beliau menghimpunkan di dalam kitab beliau kaedah yang dia guna dalam mentafsir Al-Quran, ini Quran dengan Quran, Quran dengan hadis dengan Quran. Jadi mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh kata tafsir Ibnu Katsir adalah merupakan tafsir yang ma'thur. Ini tafsir yang menggunakan Al-Quran dengan Quran dan juga mentafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia punya kitab dia pun banyak jilid, dan dia lah ni dah ada satu ringkasan Mukhtasar Ibnu Katsir. Mukhtasar dia ringkas sedikit, lebih kecil daripada kitab asal dia, diringkaskan oleh ulama yang datang kemudian. Tengok apa kata mereka berdua terhadap ayat di atas. Kata Al-Imam At-Tabari, kata dia, tidaklah Allah memerintahkan nabinya bermusyawarah melainkan kerana Allah mengetahui bahawa terdapat kelebihan padanya, yakni kelebihan pada mesyuarat. Jadi Allah Ta'ala perintahkan pada Nabi untuk Nabi bermusyawarah dengan sahabat. Kenapa? Kerana di dalam mesyuarat itu sendiri ada fadilat yang tersendiri. Yakni apabila mesyuarat itu dilaksanakan, maka di situ datang yang rahmat, keberkatan, dan setiap keputusan yang diputuskan di dalam musyawarah untuk memutuskan kepentingan umat, maka keputusan tersebut bersama keputusan tersebut adanya barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dalam keputusan tersebut menemui kegagalan. Gitu. Kita kena faham setiap keputusan mesyuarat dia tidak menjamin natijah yang berjaya, tidak. Yang dijamin dalam mesyuarat itu ialah barakah, yakni kebaikan. Jadi kebaikan itu dia tidak semestinya datang dalam keuntungan. Kebaikan tidak semestinya datang dalam bentuk kejayaan, tidak. Kerana kebaikan itu boleh tersembunyi di sebalik musibah yang menimpa manusia. Sebagai contoh yang mudah, ketika mana Nabi SAW nak berlaku perang Uhud, Nabi mesyuarat dengan sahabat. Nabi ambil pandangan sahabat, Nabi ambil pandangan Abu Bakar, Nabi ambil pandangan sahabat-sahabat yang lain, termasuk Nabi mengambil pandangan daripada orang-orang munafik juga, tentang apakah pandangan mereka tentang perang Uhud ni. Nak perang di mana? Nak perang dalam Madinah ke? Nak perang luar kota Madinah ke? Masing-masing pandangan diberi oleh mereka terhadap Nabi SAW. Tetapi dalam perang Uhud itu menang ke kalah, Nabi dan sahabat kalah, walaupun mesyuarat diadakan. Tapi tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sebalik kekalahan di dalam perang Uhud itulah tersembunyi rahsia yang Allah Ta'ala cerita. Kalau kita baca dalam surah Ali Imran, panjang lebar Allah cerita tu, yakni kekalahan dalam peperang Uhud itu sebenarnya ada sesuatu yang Allah nak sembunyikan, yang Allah nak ajar pada Nabi dan sahabat, suatu rahsia yang besar. Tetapi rahsia tadi itu disembunyikan di dalam kekalahan dalam peperang Uhud. Jadi keberkatan tidak semestinya berupa kejayaan, ataupun keberkatan tidak semestinya berupa keuntungan. Malahan kadang-kadang dalam kekalahan itu di sebaliknya ada rahsia yang Allah Ta'ala nak beri kepada Nabi dan juga para sahabat kita. Jadi natijah daripada mesyuarat bukan keuntungan, tetapi natijah daripada mesyuarat ialah adanya keberkatan bersama dengan keputusan yang dibuat. Walaupun keputusan yang dibuat tadi menemui kegagalan, tetapi tetap yang diputuskan tadi, keputusan tadi bersama dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu.
Kadang-kadang berlaku satu pihak gini ini juga di antara perkara yang kita kena berhati-hati juga. Contoh, satu perkara kita dah mesyuarat, kita dah bincang, dah mesyuarat dan kita putus. Bila mana keputusan dibuat dan akhirnya menemui kegagalan, tidak boleh ada satu pihak yang condemn. Contoh dia kata, kan aku dah kata, aku dah bagi pandangan, korang tak nak terima pandangan aku, sepatutnya korang ambil pandangan aku. Tak boleh condemn. Kerana kita kena percaya bahawa yang telah diputuskan dalam mesyuarat itu, apabila masing-masing sudah beri pandangan yang baik dan orang yang memutuskan mesyuarat tadi betul-betul ikhlas memutuskan mesyuarat, kerana yakin itu adalah merupakan takdir Allah untuk kita yang memutuskan keputusan itu. Dan sebenarnya di sebalik takdir itu ada rahsia yang Allah nak ajar, nak tarbiyah, nak didik kita di dalam kegagalan yang kita temui di dalam perkara tersebut. Itu sebenarnya. Maka daripada itu kita buat postmortem. Bila mana gagal, buat postmortem. Apakah sebab kegagalan? Kita dah mesyuarat, kita dah putuskan, kita dah rancang, kita dah atur begini-begini dan sebagainya, gagal juga. Condemn tidak boleh, tapi postmortem dan perbaiki apa yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan yang telah dilaksanakan itu. Begitu. Ini sepatutnya. Condemn keputusan mesyuarat yang telah dibuat, ini adalah satu sifat yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Kerana bila mana kekalahan Uhud berlaku, apa yang berlaku? Orang-orang munafik jumpa dengan Nabi dan mereka condemn keputusan mesyuarat. Mereka kata kepada Nabi, kan kami dah kata, Muhammad tak dengar cakap kami, patutnya dengar cakap kami, jangan buat begini. Tengok telah menemui kekalahan. Maka condemn mesyuarat, sedangkan diputuskan dalam mesyuarat dengan ikhlas, maka ini adalah antara ciri-ciri orang-orang munafik yang Allah sebut dalam surah Ali Imran. Kita boleh tu. Kita tengok pandangan Al-Imam Ibnu Katsir. Mereka tidak menetapkan satu-satu keputusan sehingga mereka syura sesama mereka. Yang ini keputusan tak dibuat sesuka hati oleh Nabi dan para sahabat, melainkan Nabi akan putuskan setiap keputusan itu melalui syura bersama dengan para sahabat. Ini bertujuan untuk saling menguatkan dengan pandangan mereka seperti peperangan dan apa yang berlaku dalam strateginya. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Itu di antara pandangan Al-Imam Ibnu Katsir. Dia nak beritahu bahawa Nabi SAW tidak memutuskan sesuatu keputusan yang besar yang melibatkan peperangan, yang melibatkan strategi dakwah, yang melibatkan segala perkara yang melibat maslahat kepentingan para sahabat di Madinah dan juga seluruh orang Islam di seluruh jazirah Arab itu, semenanjung Arab itu, melainkan Nabi akan putuskan di dalam musyawarah bersama dengan mereka. Ini adalah untuk memastikan tindakan mereka, plan yang mereka nak buat nanti adalah merupakan satu tindakan dan plan yang sangat kuat dan sangat kukuh, bukan dengan hanya andai-andaian gitu lah. Okey, seterusnya pendapat Syekh Muhammad Tahir bin Ashur. Syekh Muhammad Tahir bin Ashur ni salah seorang daripada tokoh daripada Tunisia, antara tokoh kontemporari dalam bidang tafsir. Syekh Rashid Ridha ni pula adalah merupakan salah seorang daripada tokoh mujaddid yang merupakan anak murid kepada Syekh Muhammad Abduh. Syekh Rashid Ridha ni, kalau saya tak silap, dia adalah daripada Lubnan, tetapi dia berjuang bersama dengan Syekh Muhammad Abduh di Mesir, kalau saya tak silap. Dia antara tokoh mujaddid yang datang dengan idea-idea yang baru, yang datang dengan pandangan-pandangan untuk mengeluarkan orang Islam daripada berfikiran sempit. Ini di antara tokoh dia, ini Syekh Rashid Ridha. Okey, kita tengok pendapat Syekh Muhammad Tahir dulu. Kata dia, musyawarah yang disuruh pada ayat ini adalah musyawarah pada hal ehwal umat dan masalah-masalahnya. Jadi kata Syekh Muhammad Tahir bin Ashur,
Yang Allah masukkan dalam ayat ni, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah mereka dalam segala urusan, yakni segala urusan yang melibatkan ahwal umat dan juga kepentingan umat, maka mesyuaratkan, mesyuaratkan bersama. Kata Syekh Rashid Ridha, syura berlaku pada semua perkara yang tidak terdapat nas Quran, sunnah dan ijma', dan hanya berlaku pada perkara yang bersifat ijtihadi seperti urusan politik, peperangan untuk mendirikan masalah umat. Kata Syekh Rashid Ridha, perkara-perkara yang sudah ada dalam Quran, sudah ada dalam sunnah, sudah ada dalam ijma' ulama', itu tak perlu mesyuarat, itu hanya tinggal dilaksanakan. Tak perlu nak mesyuarat. Perlu tak nak mesyuarat nak sembahyang zuhur pukul berapa? Tak perlu, kerana itu sudah ada dalam nas. Jadi just kita follow nas. Zuhur ada sekian waktu dia, asar ada sekian waktu dia, maghrib ada sekian waktunya, maka atur sesuai dengan nas yang sudah ada. Manakala kata beliau, perkara yang kita nak mesyuaratkan adalah sesuatu yang zahirnya tak ada dalam Quran, zahirnya tak ada dalam sunnah, yang nak diputuskan tu tak ada, maka itu yang perlu dimesyuaratkan, itu yang perlu dibincangkan, dan hasil perbincangan itu dipanggil ijtihad. Hasil perbincangan itu dipanggil ijtihad. Ijtihad ni yakni satu usaha kajian yang mendalam, bacaan yang mendalam, suatu perkara yang sangat detail dibuat, dan hasil daripada itu dibincangkan bersama, maka dapat satu keputusan. Maka keputusan itu dipanggil ijtihad. Jadi ulama-ulama dulu ketika mana mereka mengeluarkan ijtihad, biasa mereka sendirian buat ijtihad, buat bacaan, buat kajian, mereka keluarkan pandangan. Kalau kita hari ni, kalau mufti hari ni tak mampu buat begitu. Sebab itu hari ni keputusan fatwa bukan keputusan mufti. Jadi mufti kalau dia beri ceramah, jadi orang tanya soalan pada dia dan dia beri pandangan, maka pandangan dia itu tidak dikira sebagai fatwa. Itu boleh dikira sebagai pandangan dia sahaja. Nak beramal pun boleh, tidak beramal pun boleh. Tetapi yang dikatakan sebagai fatwa hari ini, yakni yang diputuskan dalam mesyuarat fatwa. Jadi mufti akan ambil semua pandangan ejek-ejek fatwa, maka dirumuskan, maka dihasilkan satu pandangan, maka itu dipanggil sebagai fatwa. Dan fatwa yang diputuskan oleh authority wajib ditaati oleh umat. Wajib ditaati oleh umat. Jadi umat tak boleh dengan sewenang-wenangnya meninggalkan fatwa disebabkan kerana tak setuju. Sebab apa tak setuju? Kerana tak suka dengan mufti tersebut. Ini salah lah. Tapi kalau dia kata dia tidak setuju kerana ada hujah di sisi dia, maka untuk individu dia tidak beramal. Tapi bila dia masuk dalam masyarakat, wajib dia amal sebagaimana yang diputuskan oleh fatwa, untuk mengelakkan daripada berlakunya perselisihan, pergaduhan dan sebagainya. Dan seandainya berlaku pergaduhan, orang yang mengikuti fatwa bawa ke mahkamah, dia menang kes. Kalau yang tak mengikuti fatwa, walaupun dalil dia lebih kuat, maka dia akan kalah kes. Kenapa? Mahkamah akan melihat yang diputuskan oleh fatwa, bukan yang hukum yang beredar dalam kitab. Gitulah. Kerana fatwa itu diputuskan bukan meninggalkan dalil, tetapi mengambil dalil untuk menyelesaikan masalah umat. Kerana tujuan mesyuarat tadi sebagaimana di sini adalah untuk mendirikan maslahah, mendirikan atau menegakkan kepentingan umat. Gitulah. Tuan-tuan boleh faham ke tu? Faham Ustaz. Boleh faham okey, baik. Cuma ada satu surah kan Ustaz dalam Al-Quran yang namanya surah Asy-Syura. Ada? Nama surah tu Asy-Syura, tapi tidaklah semata-mata cerita pasal syura lah. Dia ada satu ayat tu. Nanti dalam kita punya teks ni pada ayat dia.
Ada satu ayat tu berkaitan dengan arahan Allah untuk bermesyuarat lah. Dia ayat syura ni kalau saya tak silap dua tempat lah. Satu dalam surah Asy-Syura dan satu lagi dalam surah apa nama tu yang saya buat tadi, surah apa, Ali Imran ayat 159. Ada dua tempat. Okey, habis di situ. Kita tengok matlamat syura dalam pengurusan Okey, mencapai kata sepakat dari ahli syura untuk maslahah yang dibincangkan. Jadi pertama, tujuan syura untuk mencapai kata sepakat daripada ahli syura. Jadi kadang-kadang mungkin pandangan tak sama. A bagi pandangan A, B bagi pandangan B, C dan sebagainya. Dan semua pandangan yang benar, pandangan yang baik. Dan bila mana ketua mesyuarat putuskan, walaupun pandangan tadi berbeza, maka masing-masing sepakat untuk melaksanakan keputusan tadi. Maka ini di antara bentuk syura yang baik lah. Kalau tak bersetuju, maka pada saya macam kurang tepat, kerana setiap orang boleh melontarkan pandangan, tapi dia tidak boleh memaksa untuk orang menerima pandangan dia. Memaksa menerima pandangan ini sifat tidak demokratik lah. Sifat demokratik tidak akan memaksa orang menerima pandangan dia. Hanya dia boleh beri pandangan, dan mungkin pandangan dia sesuai dalam konteks yang lain. Dalam konteks yang dibincang ni, maka pandangan orang lain lebih sesuai gitu. Kerana setiap pandangan dia mungkin semua betul. Setiap pandangan semua mungkin semua tepat, tetapi sesuai atau tidak sesuai dengan realiti yang sedang diputuskan. Sebab itu dalam keputusan pun dia bukan sahaja melihat kepada Quran, Sunnah dan sebagainya, tapi dia melihat kepada, sebagaimana saya sebut tadi, melihat kepada uruf, waqi', realiti. Itu. Apabila nak diputuskan, nak dipakai ni sesuai dengan realiti. Pandangan awak baik, tapi pandangan dia ni juga baik, tapi sesuai dengan realiti, itu maksudnya. Jadi apabila begitu, semua sepakat diputuskan. Maka ini matlamat daripada syura adalah untuk mencapai kata sepakat. Yang kedua, mencapai keputusan yang paling tepat dan adil di sisi ahli syura. Paling tepat, yakni paling tepat pada Quran, Sunnah, Ijma' dan juga uruf atau realiti, dan juga ianya adalah merupakan keputusan yang paling adil untuk semua pihak dan semua keadaan. Kemudian membina budaya kepimpinan berpasukan, bukan kepimpinan autokratik. Jadi apabila syura yang dibina dalam organisasi, dalam kumpulan tersebut adalah suatu kepimpinan berpasukan. Kenapa? Kerana ketua bukan memutuskan diri dia semata-mata, dia ambil juga pandangan daripada ahli bawahan dia. Dan kadang-kadang mungkin pandangan ahli bawah itu dia terima. Nabi sangat orang yang sangat memiliki sifat kepimpinan berpasukan. Nabi tak ada sikit pun sifat autokratik, tak ada. Kalau raja-raja dulu, dia banyak pakai sifat autokratik lah. Yang ni dia cakap mesti dilaksana. Kalau tengok Nabi ni tidak. Satu ketika dalam perjalanan Nabi pergi perang Badar, Nabi telah putuskan satu keputusan untuk berehat di kawasan ini. Satu kawasan Nabi kata berehat di sini. Datang satu orang sahabat Nabi yang memiliki kemahiran soal demografi ataupun soal tempat yang sesuai dan strategi peperangan. Dia kata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, yang kamu putuskan di sini daripada wahyu ataupun daripada idea kamu ataupun daripada sifat kamu sebagai ketua. Maka Nabi kata ini pandangan Nabi, bukan kaitan dengan wahyu. Maka sahabat Nabi pun beri pandangan. Dia kata, pada pandangan saya di sini tempat ni tidak sesuai.
kerana air pun tidak ada. Kawasan sini kita punya tentera kita semua sudah keletihan, bekalan semua begini-begini. Jadi kata satu kawasan di depan sikit, satu wadi, satu lembah, di sana tempat tu tersebut dia agak dilindungi dengan bukit, dan di situ ada sumber air, dan situ adalah tempat yang lebih sesuai untuk kita berehat sebelum kita meneruskan perjalanan. Maka Nabi SAW telah mengambil pandangan dia. Nabi telah perintah untuk berpindah ke tempat yang diberikan cadangan oleh sahabat Nabi tadi. Ini sifat Nabi lah, tak ada ciri autokratik, yang mana Nabi bersedia untuk mengambil pandangan daripada orang-orang bawahan dia. Dan Nabi tak rasa malu pun bahawa Nabi tersilap buat keputusan dalam perkara tersebut. Tak rasa malu. Kita kadang-kadang sebagai ketua kita rasa malu kan, jadi malah malu nak mengaku salah. Dah salah tapi malu nak mengaku salah, dan akhirnya menyebabkan berlaku kepincangan. Maka ini tidak betul lah sebagai ketua. Jadi matlamat syura untuk membina kepimpinan berpasukan, dan juga seterusnya untuk menguatkan ukhuwah dan kesetiaan terhadap organisasi. Jadi apabila masing-masing terlibat beri pandangan, beri idea, dan idea dia pula dilaksanakan dalam organisasi, dalam komuniti, dalam masyarakat, maka dia akan merasakan bahawa organisasi itu milik dia. Maka dia tak akan curang, dia tak akan khianat kepada organisasi dia, kerana dia tahu hari ini terbangunnya syarikat, terbangunnya sekolah, terbangunnya organisasi itu kerana salah satu daripada idea dia, salah satu daripada pandangan dia, dan dia merasa company ini, syarikat ini adalah milik dia juga. Maka dia ambil satu tanggungjawab untuk sama-sama jaga, memperbaiki, membesarkan akan organisasi tersebut. Maka ini di antara kepentingan syura. Dan juga di antara matlamat syura bagi mengelakkan ada yang dizalimi, dan juga menjamin keberkatan dan pertolongan Allah melalui syura. So ini di antara perkara yang berkaitan dengan syura. Habis berkaitan dengan syura, kita tengok berkenaan dengan perancangan. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Islam sangat menekankan soal perancangan. Jadi kalau kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan orang yang sangat memberikan penekanan soal perancangan. Jadi agama ni bukan satu agama yang sifat dia apabila kita ni beragama, kita dah tak peduli dah benda-benda begini. Kita kata hanya Allah saja, tawakal. Contohnya ada orang sakit, ada saya ni terlibat dengan rawatan. Ada orang sakit. Lepas tu bila mana kita beri pada dia suatu nasihat, cuba rancang dalam kehidupan awak, cuba rancang dalam kehidupan kamu, apa yang kamu perlu buat, apa yang awak perlu buat untuk memastikan kamu tidak lagi diganggu, kamu tidak lagi dirasuk, kamu tidak lagi sihir dan sebagainya. Apa kadang-kadang jawapan pesakit-pesakit yang selalu saya dengar, tak apalah Ustaz, saya tawakal je. Kalau sakit saya datang berubat. Kalau kena, kenalah. Kalau tak kena, okey. Tidak boleh macam tu, kerana Islam tak ajar begitu. Islam ajar sifat kita ialah sentiasa ada perancangan ke arah lebih baik. Kemudian setelah dirancang, setelah diatur dengan paling baik, tapi masih juga kena, masih juga menghadapi masalah, maka ini kita kata ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa perancangan pun tidak ada, apa usaha pun tidak ada, apa strategi yang dibuat untuk memastikan dia sihat, memastikan dia selamat dan sebagainya pun tidak dibuat. Tiba-tiba bila kena, kita kata ini semua takdir, ini semua ujian. Tak betul tu. Ini tidak kena. Perancangan tu kena ada. Lepas itu kita tengok hari ini kita tengok soal perancangan. Islam sangat menekankan soal perancangan. Tengok proses menentukan objektif yang dikehendaki, dan seterusnya membina strategi tindakan yang sesuai,
dan terbaik dengan mengambil kira faktor-faktor dalaman dan persekitaran luaran yang akan mempengaruhi sesebuah organisasi, masyarakat atau negara untuk mencapai objektif tersebut. Yakni perancangan ialah satu proses untuk kita capai satu matlamat, dan segala perkara yang menjadi sumber atau segala perkara yang menjadi sebab kepada tercapainya objektif itu, maka dalam perancangan itu termasuk akan dimasukkan sekali. Yakni apabila kita merancang apa sahaja sumber dalaman ataupun luaran yang boleh membantu kepada mencapai kepada objektif, maka dia perlu diberikan perhatian, perlu diambil lihat, perlu cakna perkara ini membantu tidak kepada kita punya objektif dan juga matlamat kita. Maka perancangan ini kita mengatur satu proses untuk capai satu tujuan dengan menggunakan segala faktor yang ada. Ini perancangan, ya. Dan Islam memberikan penekanan sebegini, ya. Kita tengok dalil tentang perancangan ini. Tengok, jadi Islam ni, Quran adalah satu kitab yang memang dia ajar kita secara direct dan juga indirect. Apabila kita baca Quran, kadang-kadang dia bukan sahaja lihat secara literal, tapi dia kena lihat secara indirect. Kena tengok secara apa yang Allah nak cerita di sebalik sesuatu perkara tersebut. Tengok surah Taha ayat 38 hingga 39. Saya tak masukkan teks Arab lah, kerana bila masuk teks Arab, bila saya convert daripada Word kepada PDF, dia jadi rosak teruk. Jadi saya malas nak masuk teks Arab, saya terus terjemah je. Kata Allah, ketika kami ilhamkan kepada ibumu sini ibu Nabi Musa, dengan memberitahu kepadanya, yang Allah beritahu kepada ibu pada Musa, letakkanlah anakmu di dalam peti, kemudian lepaskanlah peti itu ke laut, maka biarlah laut itu membawanya terdampar ke pantai, supaya dipungut oleh musuhku dan musuhnya musuh Nabi Musa. Dan aku telah tanamkan dari kemurahanku perasaan kasih sayang orang terhadapmu, dan supaya engkau dibela dan dipelihara dengan pengawasanku. Kalau tuan-tuan tengok ayat ni, apa yang kita boleh faham? Kalau boleh salah seorang pelajar, satu orang ke dua orang pelajar beri sedikit pandangan, apa yang kita boleh fahami daripada ayat ini. Siapa nak bagi pandangan? Kalau dengar ayat ni, apa yang kita boleh fahami yang Allah Ta'ala sedang ajar kita melalui ayat Quran ini? Walaupun ayat ini Allah firman, Allah wahyukan kepada atau Allah ilhamkan kepada ibu Musa, tapi di sebalik apa ayat ni, apa yang kita boleh ambil? Cuba bagi pandangan. Pada saya tak apa dengar suara. Pada saya, okey, daripada saya je dengar. Lain semua tak dengar. Suara dia tenggelam. Masalah lain tu kot, tak dengar. Siapa yang cakap tu? Puan? Terus hilang, tak dengar langsung. dengar aku. Dia macam putus-putus. Dia siapa? Puan Zainah Assalamualaikum, dengar ke? Okey, dengar. Okey. Tak dengar. Boleh. Hello, dengar ke? Okey, dengar. Okay, ada lagging sikit. Okey.
Dia memang tak Sekarang dengar. dengar Tak dengar lah. ke? Jadi bila dia start cakap, dia putus-putus. Tak dengar. Okey, tak apa. Tak apa. Kalau boleh type dalam grup pun tak apa, saya boleh baca dalam grup. Zainah. Puan Zainah, cuba type dalam grup. Sambil tunggu Puan Zainah type dalam grup, siapa yang boleh nak keluarkan sikit pandangan? Ya. Tuan Okey. Sorry. tak apa. Puan Memang Zainah, lain saya tak berapa elok lain tak apa, cantik kan? Tak apa, Puan. boleh dengar ke sekarang? Dia macam tenggelam timbul. Okey. Saya cuma, pada saya, ayat ni memang menunjukkan bahawa perancangan Allah itu sangat sangat detail. Maksudnya dia bagi setiap langkah tu sangat detail dan sangat baiklah. Okey, betul. Itu yang kita boleh nampak lah, setiap step tu Allah dah bagi. Jadi di sini kita boleh lihat bahawa Allah Ta'ala mengajarkan kepada ibu Musa AS tu suatu bentuk tindakan, perancangan, dan tindakan dan perancangan yang diatur oleh Allah ni untuk menyelamatkan Musa AS, pertama. Yang kedua, nak beritahu bahawa walaupun Musa ni lahir pada tahun bayi-bayi dibunuh, tetapi Allah Ta'ala nak beritahu, Allah Ta'ala akan pastikan Musa ni selamat, yang mana dia bukan sahaja tidak dibunuh pada tahun tersebut, malahan dia juga dihanyutkan oleh Allah Ta'ala dan singgah pula ke depan istana Firaun, dan akhirnya diambil oleh isteri dia, dan akhirnya dijaga pula Musa tu di dalam istana Firaun. Begitu. Tapi sebenarnya nak ajar betapa Allah Ta'ala tu sebenarnya boleh sahaja Allah Ta'ala nak buat perkara tu lain, tetapi kerana Allah Ta'ala nak ajar kita bahawa di dalam urusan kehidupan ni, dia tetap juga tidak boleh kita abaikan soal usaha, effort, perancangan yang baik, perancangan yang detail dan sebagainya. Jadi hidup di dunia ni, dia boleh kata tetap ada sabab dan juga musabab. Sabab dan musabab, maknanya dengan sebab begini maka akan datang musabab begini, sebab begini akan datang natijah yang sebegini. Dalam bahasa orang putih dia panggil apa? Cause and plan and cause. Macam mana? Saya pun tak ingat. Dulu ada pergi kursus tentang perkara tersebut. Dalam istilah dia panggil sebab dan juga musabab lah. So daripada ayat ni, di antara perancangan lah yang Allah Ta'ala ajar kepada ibu Musa AS. Tengok surah Yusuf ayat 67. Ini juga di antara perkara yang diatur oleh Nabi Allah Yaqub AS. Ini kisah dia, iaitu apabila Yusuf AS dia jadi Menteri Kewangan di Mesir, maka di zaman dia jadi Menteri Kewangan tu, boleh kata seluruh kawasan Mesir, kawasan Syam, mereka ni diuji dengan kemarau. Berlaku kemarau yang panjang. Ini Allah cerita dalam surah Yusuf lah. Jadi anak-anak ataupun adik-beradik kepada Yusuf yang dahulu pernah membuang Yusuf di dalam telaga, dan mereka dengar bahawa di Mesir ada sumber makanan yang disimpan.
maka negeri-negeri lain tu boleh kata sudah kekeringan. Maka mereka telah adik-beradik mereka tu telah datang daripada Palestin menuju ke Mesir. Kerana Mesir dengan Palestin ni bersebelahan. Datang ke Mesir bersama dengan Bunyamin, kerana mereka ni ada 12 adik-beradik. Yusuf adik-beradik dengan Bunyamin satu mak. Manakala lagi 10 orang ni mak yang lain. Dan datang bersama dengan Bunyamin. Ketika mana datang Bunyamin, Yusuf telah ambil Bunyamin. Adik-beradik dia lagi masih tak kenal lagi Yusuf ni. Dia tak tahu Yusuf ni adalah adik dia yang pernah dia buang dulu. Dia tak ingat lagi, tak cam. Nabi Yusuf telah ambil Bunyamin dan kata, kalau kamu kalau kamu kisah saya tak pun ingat, tetapi mereka kena datang sana semula dan kena datang semula ke Mesir untuk sesuatu. Sebab saya tak ingat isu dia. Kemudian ketika mana mereka kembali ke Palestin, jumpa dengan ayah mereka Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Ketika itulah mereka beritahu Bunyamin telah diambil oleh pemerintah di Mesir. Jadi mereka nak kena pergi semula. Maka ketika inilah Nabi Allah Yaqub telah mengajar anak dia supaya apabila dia orang tu 10 orang, jangan masuk daripada satu pintu, tapi masuklah daripada pelbagai pintu supaya tidak mudah dikenali sebagai datang dari satu kelompok yang sama. Ini salah satu bentuk perancangan yang diajak oleh Nabi Allah Yaqub AS kepada anak-anaknya dan diceritakan Allah dalam surah Yusuf. Tengok kata Allah dalam surah ni, dan ia berkata lagi, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk kepada Mesir dari sebuah pintu sahaja, tetapi masuklah dari beberapa buah pintu yang berlainan. Dan aku dengan nasihatku ini tidak dapat menyelamatkan kamu dari sesuatu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Kuasa menetapkan sesuatu sebab dan musabab itu hanya tertentu bagi Allah. Kepadanya lah aku berserah diri, dan kepadanya lah hendaknya berserah orang-orang yang mahu berserah diri. Maksudnya perancangan itu perlu dibuat secara paling baik, paling strategik, dan seandainya ditimpa juga musibah, kita tak boleh nak elak, kerana itulah sebahagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. So ini di antara perkara yang kita kena ambil cakna lah. Pentingnya ada suatu perancangan dan pengurusan yang baik. Hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, kata beliau, sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan senang itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. So ni ada satu hadis Nabi lah tentang kita sebagai ketua keluarga, kalau boleh usaha untuk supaya tidak meninggalkan ahli waris kita dalam kemiskinan. Jadi kalau kita tengok tok-tok kita dulu ataupun ayah-ayah kita dulu, orang tua dululah, bila mana dia hidup tu, kadang-kadang dia hidup tu untuk anak cucu dia. Betul tak? Tuan-tuan setuju tak dengan saya? Kerana bila kita tengok, kadang-kadang dia beli tanah ni, dia kata tanah ni untuk cucu ni, tanah ni untuk sekian, tanah ni untuk sekian. Segala benda yang dia usaha, sama ada dia dia ambil satu tanah, kemudian dia ambil grant, dia usahakan satu rumah sewa dan sebagainya, semua tu kadang-kadang dia punya fikir supaya anak cucu dia dapat warisi. Kerana pada saya mungkin ini salah satu bentuk perancangan dia, kerana dia melihat kepada hadis Nabi SAW ini. Kerana Nabi berpesan dalam hadis ini, meninggalkan ahli waris dalam keadaan senang itu lebih baik berbanding kau meninggalkan mereka dalam keadaan mereka miskin dan akhirnya jadi orang yang meminta-minta. Jadi mungkin budaya orang dulu kalau miskin tu memang meminta-minta lah. Macam kita orang Melayu ni mungkin kurang sikit masalah meminta-minta. Tapi kalau tengok orang India, orang Pakistan, kalau miskin tu memang terkenal sebagai orang yang paling banyak meminta-minta lah. So ini salah satu bentuk perancangan, merancang untuk menjadi lebih baik supaya waris kita adalah merupakan waris yang lebih senang. Kalau kita tengok elemen penting dalam perancangan,
So dalam perancangan kita nak menetapkan hala tuju perancangan. Yang ni dalam perancangan tu kena ada hala tuju. Apa kita punya direction kita, apa yang kita nak capai, apa kita punya objektif. Kalau objektif pun samar, jadi macam mana mungkin kita nak mesyuarat, macam mana mungkin kita nak merancang. Jadi dalam perancangan, perkara yang paling utama yang perlu diletak ialah hala tuju. Apa kita punya objektif, apa kita punya matlamat. Jadi hala tuju tu dia tak boleh samar, dia kena jelas lah. Jadi hala tuju dah jelas, baru pergi kepada step yang kedua, iaitu merancang, buat satu perancangan. So perancangan itu apa yang kita kena kenal pasti, yakni mengenal pasti sumber-sumber yang ada. Apa sumber yang kita ada, dari segi sudut kewangan ke, dari segi sudut knowledge ke, dari segi sudut idea ke, dari segi sudut apa sajalah sumber-sumber yang boleh memastikan hala tuju ini boleh dicapai. Jadi sumber itu orang yang terlibat tu dia kena kenal pasti apa sumber yang ada. Kemudian mengenal pasti dan menganalisis suasana luaran dan dalaman. Ini waqi', ataupun ini uruf, ataupun ini realiti. Kita kena kenal pasti, kita punya realiti kita macam mana, boleh tak dicapai. Hala tuju kita begini, sumber kita begini, maka dengan suasana yang ada ni boleh tak dicapai, itu maksudnya. Okey. Kemudian mengatur strategi dan sesuaikan dengan kekuatan sumber yang ada. Jadi kita buat satu peraturan dan strategi dengan kekuatan yang ada. Jangan overthinking. Overthinking tapi kekuatan tu tak ada. Sebagai satu contoh mudah lah. Contoh mudah. Kalau tuan-tuan dengan kisah ni, kita akan berfikir dengan sangat logik lah. Satu kisah, tikus-tikus ni dia bermesyuarat. Tikus-tikus ni dia bermesyuarat sama dia. Apa mesyuarat dia? Kerana tikus-tikus ni mesyuarat kerana nak capai satu matlamat untuk dapat makan keju dalam rumah satu orang ni. Isu dia tak boleh nak masuk rumah tu kerana diganggu oleh seekor kucing. Diganggu oleh seekor kucing. Jadi kucing ni sangat mengganggu. Jadi macam-macam idea lah dia bagi, begitu begini, begitu begini. Satu ekor tikus bagi idea dan pandangan. Apa dia kata? Kalau kita laksanakan ini, maka pasti apabila kita sedang makan, kita boleh tahu kucing ni akan datang. Kita boleh tahu kedatangan kucing ni, kita akan boleh lari cepat-cepat, sembunyi, dan kucing tak boleh tangkap kita. Apa idea dia? Dia kata kita gantungkan loceng ke leher kucing. Maka pakat-pakat tikus semua kata, ini idea yang bagus. Bila mana loceng digantung ke leher kucing, bila mana kucing datang, bunyi loceng, kita tahu kehadiran kucing, kita boleh lari cepat-cepat. Tapi tuan-tuan, perempuan, apa masalah yang mereka hadapi? Iaitu mereka tidak memiliki kekuatan yang ada. Apa dia? Siapa yang nak pergi gantung loceng itu ke leher kucing? Sedangkan kucing tu mereka takut kepada kucing. Tapi jangan cerita tikus hari ni lah. Tikus hari ni berani dengan kucing kan. Dia cerita tikus dulu. Jadi idea tu bagus dah. Tapi siapa yang nak buat? Nak pergi gantung loceng ke leher kucing tu? Maka ketika mana mengatur strategi dan juga perancangan, perlu sesuaikan dengan kekuatan sumber yang ada. Tak boleh beri pandangan yang over sehingga tak boleh nak buat pun. Idea tu bagus, tapi tak boleh nak buat. Kenapa? Kerana tak ada kekuatan, tak ada kemampuan. Okey, kemudian mengenal pasti dan menganalisis halangan yang mungkin dihadapi dan bagaimana mengatasinya. Jadi setiap pro and con tu dia kena ambil dalam analisis. Dan setiap bakal-bakal halangan yang akan berlaku, maka juga perlu dianalisis. Contoh macam apa nama tu, program apa ni yang sumut flotilla tu, sumut flotilla tu, mereka kan pakat-pakat naik bot
untuk masuk ke Palestin sana. Maka setiap ni mungkin mereka telah rancang lah apakah dia bakal-bakal masalah yang mereka hadapi. Adakah yang mereka buat ni sebenarnya dari segi sudut tu boleh mencapai tak kejayaan ataupun tidak. Segala analisis dan perkara tersebut perlu dibuat. Dan tidak boleh hanya kita rempuh saja, kita tawakal saja, kita gamble sahaja. Ini tak kena dalam ajaran Islam. Setiap perkara itu mesti kena ada strategi, perlu diatur, kena lihat dia punya keuntungan dan kerugian yang melibatkan kita dan juga umat tu lebih besar atau lebih kecil. Yang dengan cara sebegini boleh memberikan impak yang besar kepada agama ataupun lebih memberi kesan buruk kepada agama. Jadi semua perkara itu perlu dilihat lah. Perlu dibuat analisis. Bukan hanya perlu gamble, pertaruhkan, okey tak okey. Tak boleh begitu. Islam tak ajar macam tu. Dan saya percaya sumut Flotilla tu mungkin telah dirancang dengan baik, dan mungkin di sebalik misi itu ada satu rahsia yang kita tak faham. Kalau kita fikir logik kita, dah tahu nak masuk tu memang ada halangan, tak mungkin nak boleh hantar pun. Jadi kenapa juga usaha buat begitu? Mungkin dia ada satu hikmah di sebalik itu, untuk beri satu tekanan, untuk beri satu protes, kerana dah tak ada cara lain untuk beri makanan, terpaksa guna dengan cara sebegini. Mungkin, wallah alam. Kerana setiap yang terlibat tu semua tak adalah orang yang pakar. Yang terlibat tu adalah orang yang bukan misi biasa lah. Semua tu memiliki kepakaran dan kemahiran, dan setiap analisis pada saya percaya mereka dah buat. Dan sebenarnya di sebalik apa yang mereka buat tu ada sesuatu yang tersembunyi yang mereka nak capai. Dan setiap perancangan mesti kena ada plan B. Maksudnya kena ada backup plan. Perancangan tak ada backup plan, kita kata perancangan tu seolah-olah menuju kepada kegagalan lah. Sepatutnya memang akan ada backup plan. Ini apabila kita buat satu plan, mesti ada kena backup plan untuk backup seandainya plan yang kita buat ni tidak mencapai kita punya target. Okey. Kita tengok perancangan Rasulullah dalam misi dakwah Nabi. Jadi Nabi ni dalam dia menyampaikan dakwah sangat strategik. Pertama tengok ketika mana Nabi buat dakwah, Nabi bermula dengan mendakwakan orang yang paling dekat dulu dan orang yang Nabi percaya dulu. Orang yang paling dekat, orang yang paling Nabi percaya. Maka kalau kita lihat dakwah Nabi SAW ni di antara dakwah yang paling cepat berbanding dengan Nabi-Nabi dahulu. Dakwah Nabi sekitar 23 tahun sahaja, dan Nabi telah boleh kata menguasai seluruh Jazirah Arab hanya dalam masa 23 tahun. Yang dalam masa 23 tahun Nabi telah ubah keadaan umat yang telah lama dalam keadaan sesat itu hanya dalam masa 23 tahun kerana strategiknya dakwah Nabi. Ini satu perancangan yang sangat baik yang dilakukan oleh Nabi. Tengok Nabi dakwah kepada orang terdekat. Jadi peranan yang Nabi dibuat itu peranan orang dekat, dan dakwah itu secara kerana ada hubungan persaudaraan tu. Kerana kadang-kadang itu lebih memudahkan keluarga terdekat dan rapat. Bukan keluarga terdekat tapi tak rapat. Kadang-kadang keluarga terdekat tapi tak rapat, dia akan menentang kita dengan lebih teruk dan akan menyebabkan kita down dalam dakwah. Macam Nabi untuk peringkat awal 3 tahun yang awal, Nabi tidak buka dakwah ni kepada Abu Lahab, Abu Jahal, tidak. Itu Abu Lahab, Abu Jahal selepas 3 tahun. Dalam tempoh 3 tahun yang awal ni kepada Abu Bakar, Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi dan sangat Nabi percaya. Malahan Abu Bakar setelah dia dapat dakwah daripada Nabi, dia telah ajak 5 orang yang pertama untuk bersama dengan dia, antaranya Uthman bin Affan dan sebagainya. Ini di antara strategi dakwah Nabi. Jadi sangat Nabi ni satu orang yang sangat strategik lah. Walaupun kita kata Nabi ni seorang yang ummi, butuh huruf, orang yang tak pandai membaca, orang yang tak pandai menulis, tapi Allah Subhanahu Wa Taala beri pada Nabi satu orang yang sangat memiliki intelektual yang sangat luar biasa,
Sehingga setiap yang dibuat tu dengan rancangan dan pengaturan yang sangat baik. Jadi setiap yang dia atur, kemas, dan setiap yang dibuat tu ada backup plan dia. Ini Nabi. Kemudian setelah Nabi diperintah oleh Allah untuk buat dakwah terbuka, maka di antara rancangan Nabi yang pertama, Nabi tidak dakwah secara direct dulu. Nabi gunakan majlis makan. Nabi himpunkan saudara mara Nabi adalah satu majlis makan, dan Nabi naik di atas bukit Sofa. Bukit Sofa, di situ Nabi bercakap tentang kalaulah aku kata di sebalik bukit ini ada musuh yang akan datang serang, adakah kamu semua percaya? Mereka kata mereka akan percaya. Maka Nabi pun mula mendakwahkan mereka. Ketika itulah bangunnya Abu Lahab melaknat Nabi SAW. Tapi ini di antara strategi Nabi. Ini ajak melalui cara majlis makan dulu. Jadi setelah itu barulah Nabi memulakan perkataan untuk mendakwahkan mereka. Kemudian Nabi menghantar rombongan hijrah ke Habsyah. Ini sebagai satu strategi untuk melihat tapak. Adakah Habsyah tapak yang sesuai untuk Nabi jadikan sebagai tapak dakwah. Nabi hantar sebanyak 2 kali rombongan hijrah ke Habsyah, 2 kali. Dan hasil daripada apa nama ni, kita kata siasatan ataupun hasil daripada penelitian Nabi, Habsyah ni tidak sesuai. Sebab itu kita tengok hijrah Nabi, sahabat Nabi ke Habsyah itu tidak berjaya. Tapi ini kata salah satu daripada bentuk perancangan Nabi. Kemudian sebelum hijrah Nabi ke Madinah, apa yang berlaku? Berlaku 2 perjanjian di Aqabah. Dipanggil perjanjian Aqabah 1 dan perjanjian Aqabah 2. Jadi hasil daripada perjanjian Aqabah itulah sebenarnya yang telah membentuk masyarakat kaum Ansar di Madinah, yang mana sebelum Nabi hijrah, orang-orang Madinah telah mula menerima Nabi. Yang ini penerimaan Nabi itu telah berlaku sebelum lagi Nabi hijrah, kerana hasil daripada perjanjian Aqabah 1 dan perjanjian Aqabah 2. Ini strategi Nabi. Luar biasa tuan-tuan, luar biasa. Sebenarnya kita kena guna pakai begini kaedah dakwah kita. Yang ini sebelum kita pergi untuk menyampaikan sesuatu dakwah atau ceramah di satu-satu tempat, sebenarnya tempat tersebut perlu lebih awal mengenali kita. Dengan cara macam mana? Macam Nabi dulu dengan cara perjanjian Aqabah. Jadi Nabi, orang datang buat haji, Nabi jumpa dengan mereka, Nabi cerita tentang Islam, dan akhirnya mereka berminat, dan akhirnya Nabi buat satu perjanjian di Aqabah, ambil janji sumpah setia, dan mereka berazam mereka balik ke Madinah nanti mereka akan sampaikan dakwah, beritahu tentang Nabi akhir zaman dan sebagainya. Maka ketika mana Nabi hijrah ke Madinah, tidak perlu susah sebagaimana untuk mendakwahkan orang di Mekah, sampai mereka malahan menyambut Nabi SAW. Ini dipanggil strategiknya Nabi lah dalam mengatur. Dan sebelum hijrah juga, Nabi telah menghantar satu orang sahabat Nabi bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni diutus dan duduk Mus'ab bin Umair ni sebelum Nabi hijrah setahun lebih awal. Dia duduk di Madinah tu setahun lebih awal, dan dia duduk kat sana mendakwahkan Islam dan mengajarkan Islam sebelum hijrah. Dan juga Nabi melakukan hijrah pada waktu Syiah. Jadi tuan-tuan perempuan ni di antara bentuk yang boleh saya kutip lah di antara perancangan dakwah dalam misi dakwah. Dan kita tengok syura dan perancangan 2 rukun penting lah. Syura adalah untuk memastikan keputusan yang dibuat secara adil, telus dan berpandukan neraca yang benar. Perancangan pula untuk memastikan keputusan yang diputuskan dalam syura itu dapat dilaksanakan dengan teratur dan mencapai objektif yang disasarkan. Jadi syura nak putuskan kita punya apa nak buat, apa gerak kerja kita, apakah perancangan kita, apa kita punya sumber-sumber yang kita ada, apakah kepakaran yang kita ada, apa kekuatan kita. Ini semua kita bincang dalam syura. Manakala perancangan itu untuk memastikan segala keputusan tadi dibuat
dapat dilaksanakan dengan betul. Maka sebab itu ada perancangan yang teliti. Setiap perancangan tu ada dia punya catatan dia, ada fokus dia, dan sebagainya. Maka barulah kita kata apa yang kita sasar itu akan tercapai. Jadi rumusan dia, setiap perancangan lahir daripada syura, dan setiap hasil syura mesti diterjemahkan dalam perancangan yang berstrategi dan bertawakallah kepada Allah selepas itu. So ini syura dan perancangan. Ada sebarang pertanyaan? Kalau tak ada, kita berpindah kepada bab yang keempat, masa dan juga disiplin. Ada sebarang pertanyaan? Boleh dengar suara saya ke Ustaz? Boleh. Puan nak tanya soalan ke? Okey. Nak tanya untuk projek kita. Nak tanya soalan. Okey. Dengar ke? Dengar. Untuk projek, adakah permarkahan termasuk juga elemen, mesti dimasukkan juga elemen-elemen syura dan perancangan? Termasuk sekali. Dengar ke? Boleh termasuk sekali. Betul. Macam mana tuan-tuan atur, uruskan, semua tu akan ambil kira lah. Betul. Jelas? Jelas Puan Zainal? Baik Ustaz. Okey, baik. Suara memang betul-betul tenggelam. Betul suara. Kalau rasa macam tak boleh nak tanya secara ni, hantar je di grup WhatsApp saya tengok. Okey. Kita tengok bab yang keempat, masa dan juga disiplin. Jadi masa dan disiplin ni memang tak boleh nak dipisahkan lah sebenarnya. Jadi kita orang-orang Islam ni kadang-kadang kelemahan kita pada menjaga masa, dan kelemahan kita juga adalah masalah disiplin lah. Ramai kita tapi ada je orang yang jaga masa dia juga sangat disiplin. Tapi ramai juga yang tidak memberikan kepentingan kepada masa dan juga tidak disiplin dalam banyak perkara. So ni kita bincang soal masa dan disiplin. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala untuk kita usaha jaga dan juga berdisiplin, insyaAllah. Kita tengok apa tinggal masa. Masa dalam Islam, masa adalah merupakan amanah terbesar daripada Allah. Setiap detik akan dipersoal oleh Allah. Betapa pentingnya masa sehingga Allah bersumpah dengan masa, iaitu demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan masa nak beritahu manusia itu benar-benar dalam kerugian kalau dia tidak memanfaatkan masa itu dengan baik. Kalau dia memanfaatkan masa dengan baik, maka dia akan masuk ayat selepas dia. Allah Ta'ala memberikan pengecualian, iaitu illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yani orang yang betul-betul memanfaatkan masa dia dengan beriman, beramal saleh, berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan dengan kesabaran, maka dia tidak termasuk dalam konteks orang-orang yang rugi. Tapi kerana majoriti manusia yang tidak menjaga masa, maka Allah Ta'ala beritahu manusia itu benar-benar dalam kerugian kerana tidak memanfaatkan masa dengan sebenarnya. Kerana apabila kita tidak jaga masa, banyak perkara yang penting akan terlepas dalam kehidupan kita. Dan apabila kita dah sampai satu peringkat umur yang mana kita dah tak mampu lagi nak buat, ketika itu biasanya manusia akan menyesal. Kenapa? Kerana dia akan kata, kalaulah dulu saya buat begini, maka sebenarnya saya akan dapat begini. Tapi kerana kesilapan saya tidak memberikan kepentingan, perhatian kepada masa, maka kadang-kadang masa telah berlalu dan habis begitu sahaja. 3-4 masa dalam pengurusan. Manusia dalam kerugian. Masa adalah sumber yang terhad dan tidak boleh disia-siakan. Pengurusan masa yang baik adalah prinsip disiplin diri. Menggunakan masa dengan berkesan akan meningkatkan produktiviti dunia dan juga akhirat. Yang ni, kalaulah seseorang tadi dia benar-benar menggunakan masa dengan betul,
dan juga dia disiplinkan diri dia dengan betul, maka sesuatu perkara dia akan dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah dan akan menjimatkan kos juga. Bila satu orang tu dia jaga masa dan dia disiplin. Kadang-kadang kalau tak jaga masa, kerja selesai juga. Ataupun kalau satu orang tu dia tak disiplin, selesai juga kerja dia. Tapi tak sama. Orang yang sangat memberikan perhatian dan disiplin kepada masa, mungkin boleh selesai dalam masa yang cepat, dan dalam masa yang sama juga dia boleh lakukan perkara yang lain pula. Tetapi kalaulah satu orang tak jaga, dia hanya akan dapat lakukan satu perkara saja dalam satu waktu. Contohlah, satu contoh. Macam saya bawa jemaah umrah, kita biasa kadang-kadang kita ada ziarah. Kita ada ziarah di dalam masjid dan ziarah di luar masjid. Sama ada Masjid Nabawi atau Masjid Al-Haram. Kalau kita tidak rancang dengan baik dan kita tidak disiplin dan juga jaga masa, mungkin ziarah tadi boleh selesai dalam masa yang singkat, dan orang-orang tidak keletihan, dan juga masa yang terbaik dapat dimanfaatkan dengan betul. Yang ni 2 jam ziarah selesai, dapat manfaat, hati pun senang. Tetapi kalau kita tidak rancang dengan baik dan tidak disiplin, ala kadar lebih kurang gamble sahaja, dan tidak memberikan perhatian soal masa. Contohnya sepatutnya ziarah pukul 8, bermula ziarah pukul 9, 1 jam sudah buang masa. Kemudian bila tidak atur dengan baik, jemaah dah letih tadi tunggu selama sejam. Kemudian tidak rancang dengan baik, sepatutnya pergi tempat A dahulu, pergi ke tempat B, maka kadang-kadang akan menyebabkan jalan jadi lebih jauh. Ataupun tidak atur dengan baik sehingga kadang-kadang sepatutnya dia dah rancang awal soal ziarah di muzium dan sebagainya, tapi kalau dia tidak rancang dengan awal, menyebabkan pergi muzium rupanya dah tutup, dah tak boleh nak ziarah muzium pula. Jadi semua di antara perkara yang sangat pada saya melibatkan kepada perancangan, masa dan juga disiplin dalam kita menguruskan sesuatu perkara. Bila tidak disiplin, banyak menyebabkan kerugian-kerugian dalam banyak perkara. Kita tengok disiplin pula. Disiplin ialah kebolehan mengawal diri untuk mengikuti peraturan, masa dan juga tanggungjawab. Jadi ini juga di antara perkara yang penting lah. Yang ini untuk kawal diri supaya ikut peraturan, kawal diri untuk ikut masa yang ditetapkan, kawal diri untuk merasa tanggungjawab dalam perkara tersebut. Jadi ini kadang kegagalan kita, ramailah orang. Jadi saya macam bawa jemaah umrah ni, kita rasa perkara ni sangat perlu diberikan perhatian lah. Kadang-kadang bukan kadang-kadang, memang selalu begitulah. Kita set pukul 8, tapi biasanya memang tak pukul 8. Dia akan 8.30, 8.45. So akan tunggu, tunggu, akhirnya pukul 9 pun nak jalan, tapi kita dah letih dah tunggu sejam tadi. Ini di antara perkara yang penting lah sebenarnya, disiplin dalam mengawal diri kita supaya mengikuti peraturan yang telah diputuskan. Jadi tengok asas dalam Islam yang mengajarkan disiplin, iaitu solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, haji di bulan Zulhijjah, zakat bila cukup nisab dan haul. So ini Islam telah daripada awal
menerapkan konsep disiplin tu pada kita. Satu orang apabila dia solat, dia ada waktu dia, kena follow dia punya waktu dia. Kata Allah SWT, inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Solat tu ada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa dalam bulan Ramadan dia bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Haji ada waktu dia, bermula daripada 9 Zulhijjah sehingga selesai pada 13 Zulhijjah. Zakat ada nisab dia, berapa banyak, dan tempoh dia adalah setahun. Ini semua adalah bentuk penerapan disiplin yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok keutamaan disiplin dalam pengurusan. Kenapa perlu disiplin? Pertama, untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan. Jadi apabila disiplin ada, maka insya-Allah pengurusan itu lebih berkesan. Mengelakkan pembaziran masa dan juga tenaga. Macam yang sebut tadilah tentang kalau jemaah umrah tu, mengurangkan pembaziran masa dan mengurangkan pembaziran tenaga. Kerana menunggu juga adalah sebahagian daripada pembaziran tenaga yang lama, letih. Kemudian membina akhlak yang mulia dan karakter yang konsisten. So ni di antara perkara-perkara yang pentinglah dalam keutamaan disiplin dalam pengurusan. Kita tengok dalil berkaitan masa dan juga disiplin. Saya baca laju sikit lah. Kita boleh tangguh awal pun tak apa, insyaAllah. Surah Al-Jum'ah ayat 9 hingga 10. Tuan-tuan perhatikan ayat ni baik-baik. Tengok bagaimana Allah Ta'ala ajar kita tentang soal masa dan juga disiplin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruhkan azan, yakni bang, untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu, dan jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertibarlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing, dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya di dunia dan juga di akhirat. Surah Jumaat ayat 9-10. Tengok. Di antara perkara yang Allah ajar kita dalam ayat ni, iaitu konsep jaga masa dan juga disiplin, iaitu segerakan salat dan tinggalkan jual beli. Jadi masa apabila azan, apa masanya? Masanya kena sekarang ni masa adalah masa untuk salat, atau sekarang ni masa adalah untuk dengar khutbah. Maka tak boleh buat perkara lain. Hanya yang perlu diberikan perhatian adalah untuk mendengarkan khutbah. Maka segala perkara lain kita kena disiplinkan diri untuk tinggalkan semua perkara itu. Kerana yang penting sekarang ni adalah waktu untuk mendengar khutbah. Maka di sini dua perkara yang Allah ajar kita. Jaga masa, yang ni pergi solat Jumaat, apabila waktu solat, apabila azan berlaku, kita sudah tidak boleh lagi berada di tempat lain melainkan berada dalam masjid, dan kena segera tinggalkan apa saja perkara, melainkan yang kita beri fokus hanya pada bacaan khutbah yang dibacakan oleh khatib. Ini di antara yang Allah tekankan pada ayat ini, soal masa dan juga disiplin. Tengok surah Yasin ayat 38 hingga 40. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebahagian dari dalil yang tersebut iaitu matahari, ia kelihatan beredar ke tempatnya yang ditetapkan baginya. Itu adalah takdir Tuhan yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Dan bulan pula kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat, sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya, berbentuk melengkung seperti tanda yang kering. Dengan ketentuan yang demikian, matahari tidak mudah baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang, kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat peredarannya masing-masing. Daripada ayat ni, apa yang kita boleh keluarkan soal masa dan disiplin? Tengok. Bulan dan bintang bergerak mengikut masa yang ditetapkan. Kerana setiap bulan dan masa tu, setiap bulan dan bintang ada masa dia.
Sehingga kan kita boleh menjadikan bintang dan bulan sebagai panduan di dalam penetapan sesuatu perkara. Contoh, kalau bulan digunakan sebagai penetapan Ramadan, Syawal, Haji dan sebagainya. Manakala bintang kadang-kadang menjadi suatu ukuran kepada orang-orang yang berjalan di padang pasir, orang berjalan di laut. Mereka menjadikan bintang sebagai mereka punya GPS mereka. Kemudian daripada bintang kadang-kadang orang boleh kenal sekarang ini adalah waktu untuk apa dan sebagainya, daripada bintang. Jadi kenapa? Kerana mereka ini bergerak mengikut masa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah ceritakan bagaimana perubahan bentuk bulan, daripada anak bulan, bulan sabit hingga bulan penuh. Semua perubahan ni adalah masa masa yang Allah Taala tetapkan. Dan betapa displaynya mereka, betapa displaynya matahari dan bulan, kerana matahari tidak akan mendahului bulan, dan begitu juga bulan tidak akan mendahului matahari. Jadi masing-masing akan mengikut mereka punya track, akan ikut mereka punya orbit, akan mengikut mereka punya peredaran, dan saling tidak akan berselisihan di antara mereka. Sebagaimana siang tak akan mendahului malam, dan sebagaimana malam tidak akan mendahului siang. Ini adalah di antara disiplinnya mereka lah. Ini ciptaan Allah ini. Jadi Allah Ta'ala sebenarnya jadikan alam ini untuk kita lihat lah, dan kita jadikan sebagai suatu perkara yang kita boleh tafakurkan, kita fikirkan betapa Allah Ta'ala nak ajarkan kepada kita sesuatu yang besar, iaitu pentingnya jaga masa dan pentingnya kita disiplin dalam kehidupan kita. Kita tengok keterkaitan masa dan disiplin. Tengok aspek pengurusan, maka masa mengatur dan menetapkan waktu. Apabila kita sebut soal masa dalam pengurusan, dia mesti kena ada jadual, dia kena ada starting dan dia kena ada ending. Contoh, apabila kita buat satu projek, bila nak start projek, dan kena ada progress dia. Bila progress dia mengikut tahap. Tahap 1 apa progress dia, tahap 2 apa progress dia, tahap 3 apa progressnya. Dan mesti kena ada target bila nak siap. Jadi ini masa yang perlu ditetapkan dalam jadual, dalam schedule. Kalau tak ada schedule, tak mungkin projek itu boleh berjalan dengan baik. Maka disiplinnya apa? Disiplinnya pelaksanaan mesti mengikut jadual dan keutamaan. Apa yang perlu diberikan priority dan apa yang telah tercatat dalam jadual itu mesti di-follow. Maka dengan jadual yang telah ditetapkan tadi dan pelaksanaan mengikut yang telah ditetapkan, maka disiplin membolehkan masa digunakan secara optimum. Jadi apabila kita berdisiplin, masa dapat digunakan dengan sebaik mungkin, maka sama ada kerja akan selesai sebagaimana yang ditetapkan, ataupun boleh jadi kerja dapat disiapkan lebih awal. Sebab apa? Kerana jaga masa dan berdisiplin dalam melaksanakan tugas. Jadi kita tengok kepentingan masa dan disiplin. Perancangan berkesan, masa dapat dikawal dengan disiplin, membolehkan pengurusan tersebut mencapai matlamat. Keberkesanan dan produktiviti, setiap anggota bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pada waktunya. Kestabilan, disiplin masa mengelakkan kekacauan, kelewatan dan kontradik, dan peningkatan kerohanian. Mengurus masa dengan disiplin membolehkan lebih banyak peluang kebaikan. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah di antara kepentingan masa dan juga disiplin. Saya rumuskan, masa tanpa disiplin akan terbuang begitu sahaja, dan disiplin tanpa masa akan menjadi teori sahaja. Keduanya saling melengkapi dalam membina suatu pengurusan yang cemerlang. Dan saya tutup dengan hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, gunakanlah dengan baik 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sihatmu sebelum datang sakitmu, kayamu sebelum datang fakirmu, waktu lapangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum datang matimu. Riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada sebarang pertanyaan ke nak tanya? Letih juga membaca Saya petik nama Tak ada, Ustaz. Tak ada. Tuan Syarif tak ada Puan Zainah ada soalan? Tak ada, Ustaz. Tak ada Okey, Puan Suhaila. Puan Suhaila ada tu, Puan Suhaila. Puan Suhaila masuk tak? Tak ada Puan Suhaila tak ada. Ni apa? Syafiq? Ada soalan? Ada satu, Ustaz. Okey. Yang tadi Ustaz cakap kena ada usaha juga kan. Apa nama, masa yang Imam Malik tu kan, pandangan Imam Malik tu, masa dia berdebat dengan Imam Syafi'i tu, dia kata kalau nak kerja, kalau nak rezeki tu kita kena cari. Lepas tu Imam Syafi'i kata kita kena cari. Imam Malik kata tak, kita kena tawakal. Lepas tu Imam Syafi'i keluar daripada tempat dia belajar tu, dia nampak ada orang tengah petik anggur buat kerja. So dia pergi tolong. Dia dapat upah anggur. Lepas tu dia balik, dia kata kat Imam Syafi'i, tengok ni, aku buat kerja, saya buat kerja, saya dapat upah anggur. Lepas tu Imam Malik pun kata, dia kata hari ni dia keluar pergi kelas, dia rasa panas. Lepas tu dia teringin anggur. Tiba-tiba kau datang bawa anggur kat aku. So maksudnya mana satu, tawakal saja ataupun kena usaha dan tawakal, ataupun makam orang lain berbeza-beza. Okey, baik. Okey, pertama kita kena tanyakan riwayat tu adakah riwayat yang sahih ke tidak, pertama lah. Gitu. Dia kena cek riwayat tu sah ke tidak. Yang kedua, kalau kita lihat kepada diri Nabi sendirilah, berdasarkan kepada Nabi, kalau kita baca daripada sirah Nabi banyak kepada usaha ke hanya bertawakal semata-mata? Kalau kita tengok diri Nabi, kalau kita tengok diri Nabi, semuanya usaha, betul tak? Betul tak kan? Termasuk dalam kalau kita nak katalah soal contohnya dalam peperangan, sebenarnya cukup saja Nabi berdoa saja, kerana Nabi tahu Allah Ta'ala akan tolong Nabi. Tetapi tidak, Nabi bersama dengan para sahabat keluar pergi perang. Kemudian ketika mana keluar pergi perang, apa yang Nabi persiapkan? Nabi akan persiapkan apa yang ada. Segala sumber yang ada dikeluarkan. Kudanya, keldainya, untanya. Kemudian bukan itu saja, apa sahaja senjata yang ada dikeluarkan untuk dibawa bersama. Termasuk pakai baju besi, termasuk pakai topi besi. Kenapa? Ini adalah merupakan salah satu daripada Nabi nak tunjuk kepada kita, manusia ni tidak boleh lagi, dia mesti kena ada effort, usaha tu. Usaha, perancangan, kemudian jaga masa, disiplin, semua tu dia kena cukup. Kemudian setelah daripada itu, barulah berdoa dan memohon kepada Allah. Kerana di dalam peperangan Badar, setelah Nabi melengkapkan segala perkara, besok nak perang, malah tu Nabi berdoa kepada Allah dengan panjang lebar. Nabi menangis, berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan Nabi kata, wahai Allah, seandainya kalaulah kumpulan ini mati, maka tak ada lagi kumpulan yang akan menyebut dan memanggil nama Engkau, ya Allah.
Sehingga Nabi menangis pada malam tersebut. Dan tangan Nabi angkat dengan begitu tinggi sekali sehingga kata Abu Bakar, nampak ketiak putih Nabi. Jadi kalau kita tengok pada sejarah Nabi sendiri, Nabi sangat mengajarkan kepada kita soal ikhtiar yang terbaik, dan selepas daripada itu bergantung harap kepada Allah yang akan memberikan natijah. Betul tak? Tapi Betul tak? jadi kena cek kisah Imam Syafi'i dengan Imam Malik, kena cek kesahihannya. Saya rasa cerita tu kurang tepat lah kalau dari segi sudut. Imam Malik tak mungkin Imam Malik sebegitu. Okey, baik. Okey, baik. Okey, ada soal pertanyaan lain lagi? Tak ada. Puan Nuria di sini tak ada. Tinggal okey, insya-Allah kita tangguh situlah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sudahi dengan baca majlis kafar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Barakallahu fikum.